Angkor, jantung kepada Empayar Khmer, pernah menjadi bandar paling megah di Asia Tenggara. Terletak di wilayah Siem Reap, Kemboja, Angkor menjadi simbol ketamadunan, agama, dan kuasa raja. Empayar Khmer bermula pada tahun 802 apabila Raja Jayavarman II mengisytiharkan dirinya sebagai Devaraja, Raja Dewa. Dengan kuasa mutlak, beliau menyatukan wilayah-wilayah kecil menjadi satu empayar yang luas dan kuat. Kemuncak kemegahan Angkor terselah pada abad ke-12 dengan pembinaan Angkor Wat, kuil Hindu terbesar di dunia. Kuil ini bukan sekadar rumah ibadat, tetapi juga lambang kuasa raja dan pusat kosmos mengikut kepercayaan Hindu-Buddha. Di sekelilingnya, bandar Angkor berkembang dengan sistem pengairan canggih dan sawah padi sejauh mata memandang. Tapi, seperti semua empayar agung, zaman kejatuhan pun tiba. Serangan berulang dari kerajaan Ayutthaya di Siam melemahkan Angkor secara perlahan. Pada masa yang sama, perubahan iklim menyebabkan kemarau panjang dan keruntuhan sistem pengairan. Konflik dalaman dan kebangkitan agama Buddha Theravada turut melemahkan struktur kuasa raja. Akhirnya, pada tahun 1431, Angkor ditinggalkan selepas serangan besar dari Ayutthaya. Namun, tinggalan seperti Angkor Wat kekal menjadi saksi bisu kepada keagungan silam Empayar Khmer. Hari ini, Angkor bukan sekadar tapak sejarah, ia adalah warisan dunia yang membisikkan kisah kegemilangan dan kejatuhan.